Kemudian wal kibr. Al-kibr makna apa? Al-kibru hak sebenarnya tahu benar-benar tak seterima. Tu ya. Orang tanya kata hadis sapu muka ni darajat apa? Ibnu Hajar Asqalani hukum. Dhaifun jiddan. Tak boleh tak seterima. Takabur tak? Takabur. Hadis baca talqin. Lepas dah mati. Ibnu Hajar hukum ke mana? Amirul Mukminin dah tu. Hukum kata mana? Dhaifun jiddan. Ahli takabur kata mana? Hak lain, yang hukum lagu lain. Kata. Tak terima. Takabur tak tu? Takabur. Orang meroyak kata, Nabi hajar Fatimah usalli. Semaya asar 4 rakaat. Ma'muman lillahi ta'ala. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Oh, dia kata tak ada lah Bukhari Muslim. Maudhu'. Dia kata tak orang Wahabi cabut belakang. Apa nak kata? Takabur tak? Kabur. Ya atas amor ngaji sendiri kitab tu. Tengok sendirilah kitab Sahih Bukhari. Kata ada. Cuma tinggal di tinggal di Mekah. Lagu tu panggil takabur tak takabur? Takabur. Nawak reka makhluk ni asal ada kata ada? Ada. Tapi ada. Dalil bunyi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada majlis inna ruhi hadirun inda zikri qissati maulidi rawahu ad-Daraqutni. Depa tu hadis maudhu'. Ya tak maudhu', ya tak terima. Mana nak boleh hukum tak maudhu'? Maka tak ada pada asal. Tak saya terima. Takabur tak? Takabur. Oh, ya kata istaula ni hak Mu'tazilah, bukannya hak sunnah. Ya tak dak hak ni lah hak sunnah dah Abu Hasan Asy'ari dah. Takabur tak? Takabur. Yalah tu. Oh, ya kata tak ada. Pasal tunggu kubur berapa nama dalam Islam. Ya kata ada dalam Islam. Takabur tak tu? Takabur. Nama lagu tu hak takabur tu. Orang kata rokok ni haram, tak boleh hisap. Tak je kata. Makruh. Kabur tak tu? Lagu tu tu. Tu tak bermimpi? Tak. Hak takabur akhir sekali, tak apa. Maksud ngakak apa buah hati. Mari di mana tak ajaran lagu tu? Mari pada Al-Kibr.